Hai semua dan selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Okey, tanpa lengah masa, kita akan terus masuk ke dalam satu topik yang memang ibarat permainan catu geopolitik bersejarah yang sangat sengit. Kita ni selalu sangat dengar pasal penjajahan kuasa barat kan? Tapi hari ini, kita nak tengok dari sudut pandang yang berbeza. Macam mana pemerintah-pemerintah Melayu kita pada waktu itu bereaksi, melawan dan menyusun strategi demi mempertahankan kedaulatan negeri mereka. Jom kita mulakan. Okey, mari kita fahami betul-betul situasi ni. Cuba anda pejam mata dan bayangkan sejenak. Tanah air anda, tempat tumpah darah anda, tiba-tiba je dibahagikan dan diserahkan kepada pihak asing. Tanpa persetujuan, tanpa pengetahuan anda langsung. Tiba-tiba wujud satu garisan sempadan baharu atas peta yang memisahkan keluarga dan komuniti anda. Gila kan? Tapi itulah realiti pahit yang terpaksa ditelan oleh beberapa buah negeri Melayu pada awal abad ke-20. Jadi, untuk sesi kali ini, kita ada 5 perkara utama. Pertama, kita tengok Perjanjian Bangkok 1909, kemudian kita selami kemurkaan Kedah dan Perlis, diikuti dengan penolakan Kelantan dan Terengganu di pantai timur, dan akhir sekali di sebelah selatan pula, kita akan lihat kebijaksanaan Temenggung Daeng Ibrahim dan diplomasi Sultan Abu Bakar dari Johor. Bahagian 1, Perjanjian Bangkok 1909 dan macam mana pembahagian sempadan ini berlaku. Semuanya bermula pada tahun 1909 bila Empire British dan Siam berpakat di Bangkok. Mereka ni sesuka hati je lukis garisan pemisah atas peta tanah Melayu. Apa yang paling mengecewakan, mereka sangat angkuh. Mereka cuma fikirkan pengaruh politik dan ekonomi mereka sendiri tanpa langsung ambil peduli pasal nasib penduduk setempat. Mereka tolak ke tepi faktor budaya, pertalian etnik, sempadan geografi tradisional, malah agama penduduk tempatan. Macam seolah-olah tanah ni kosong tak berpenghuni. Gambar ini cukup jelas menunjukkan macam mana mereka buat pembahagian tu. Mereka guna konsep legeh dan lembah sungai sebagai garisan pemisah rasmi. Ya, atas kertas nampak saintifik, nampak sangat kemas. Tapi realitinya, bila sungai dan bukit dijadikan sempadan yang tegar, ia secara harfiahnya membelah kampung, memisahkan saudara mara yang dah lama duduk bersama dan hancurkan struktur masyarakat tempatan. Memang tak masuk akal. Cuba tengok gambar bersejarah ni. Pegawai-pegawai asing ni siap bergambar sakan lagi waktu upacara pacak tiang sempadan baharu. Tiang-tiang inilah yang jadi saksi bisu kepada satu perjanjian yang sangat tidak adil. Tindakan fizikal mereka ni secara rasminya mengubah landscape politik dan demografis menanjung tanah Melayu buat selama-lamanya. Bahagian kedua, kita beralih ke utara untuk melihat kemurkaan Kedah dan Perlis. Bila perjanjian ini diumumkan, jangan ingat pemerintah kita diam je ya. Memang ada penentangan emosi dan bantahan yang sangat kuat. Contohnya Sultan Kedah, Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Baginda amat murka dan rasa terhina sangat sebab Kedah tak dibawa berunding langsung. Baginda mengeluarkan satu kenyataan yang sangat tajam. Baginda tak akan memaafkan pihak yang memperdagangkan Kedah secara rahsia, ibarat menjual seekor kerbau. Sedih kan bila wilayah berharga macam Sadau, Setul, Pulau Terutau dan Butang dirampas macam tu je dan diserahkan kepada Siam. Di Perlis pun sama, Raja Syed Alwi Jamalul Lail membantah sekeras-kerasnya bila wilayah Pujoh diserap masuk ke dalam wilayah Setul oleh Siam. Bantahan ini memang sangat berasas. Kenapa? Sebab secara tradisinya, wilayah Pujoh tu memang ditambir oleh kerajaan Perlis sendiri melalui penghulu Kuala Perlis. Jadi, ini adalah satu pencabulan kedaulatan secara terang-terangan. Bahagian ketiga, penolakan dan bantahan dari pantai timur, iaitu Kelantan dan Terengganu. Dekat pantai timur pun, semangat keberanian yang sama ditonjolkan. Di sini kita ada dua lagi tokoh pemerintah hebat, Sultan Muhammad keempat dari Kelantan dan Sultan Zainal Abidin ketiga dari Terengganu. Mereka berdua ni tegas menolak ketetapan kuasa luar ni. Bila J.S. Mason dan Wakil Siam datang ke Kota Baru nak maklumkan pasal perjanjian tu, Sultan Muhammad keempat secara bersemuka, tanpa berlapik, terus mempertikaikan dan menolak perjanjian tersebut. Dan impaknya memang tragis. Di Kelantan, disebabkan manipulasi sempadan di Sungai Golok, mereka kehilangan wilayah Tabal. Anda bayangkan, lebih kurang 15,000 orang Melayu dekat situ tiba-tiba je diletakkan di bawah pemerintahan Siam. Ramai yang terpaksa tinggalkan kampung halaman sebab tak sanggup diperintah orang luar. Di Terengganu pula, Sultan Zainal Abidin ketiga kecam keras dakwaan Siam. Baginda perjelaskan betul-betul yang penghantaran bunga emas selama ni tu cuma simbol persahabatan je, bukannya tanda tunduk atau serah kuasa yang membolehkan Siam sesuka hati serahkan Terengganu kepada British. Jadi,
Apa yang membezakan nasib negeri-negeri ini? Poin paling krusial di sini ialah perbezaan pendekatan geopolitik antara utara dan selatan. Di negeri-negeri Melayu Utara, pemerintah terpaksa bertindak secara reaktif. Mereka terpaksa melawan selepas krisis dah pun berlaku secara tiba-tiba. Tapi kalau kita tengok di selatan, kerajaan Johor jauh lebih ke depan. Mereka bertindak proaktif dengan membina perisai pertahanan strategik bertahun-tahun sebelum British sempat luaskan cengkaman mereka. Bahagian keempat, kita lihat kebijaksanaan Temenggung Daeng Ibrahim di Johor. Arkitek awal kepada perisai kebal Johor ni tak lain tak bukan Temenggung Daeng Ibrahim. Beliau ni sangat peka tau dengan cita-cita British nak kuasai Selat Melaka. Jadi beliau buat satu strategi serampang dua mata. Untuk ekonomi, beliau perkenalkan sistem kangcu, galakkan buruh Cina masuk untuk tanaman gambir dan ladi hitam, siap monopoli lagi hasil getah perca. Untuk keselamatan maritim pula, beliau pastikan Selat Melaka bersih dari ancaman lanun. Sampaikan Ratu Victoria dari British tu sendiri kagum dan hadiahkan sebilah pedang keemasan dekat beliau. Oh ya, beliau jugalah pengasas Bandar Iskandar Puteri yang meletakkan asas ekonomi kukuh untuk Johor. Memang hebat. Dan bahagian kelima, diplomasi Sultan Abu Bakar, bapa pemodenan Johor. Asas yang dah kukuh ni kemudiannya dibawa ke pentas antarabangsa oleh anak kanda beliau, iaitu Sultan Abu Bakar. Ini memang satu langkah diplomasi kelas pertama. Apa yang baginda buat? Baginda guna sistem British tu sendiri, iaitu memodernkan pentadbiran melalui birokrasi ala barat untuk menangkis asakan British. Baginda bina hubungan rapat dengan Governor British di Singapura, tubuhkan lembaga penasihat terus di London, malah mengembara untuk jumpa Ratu Victoria. Tapi senjata utama baginda yang jadi perisai paling utuh ialah pengenalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Perlembagaan bertulis ni secara total menutup terus ruang untuk British campur tangan. Disebabkan langkah luar biasa inilah, Johor kekal bebas merdeka sehinggalah tahun 1914. Sebagai penutup sesi penerangan kita hari ini, sejarah ni sebenarnya tinggalkan kita dengan satu persoalan yang sangat mendalam. Kita dah saksikan kesedihan dan tentangan keras di utara dan perancangan strategi umpama Grandmaster Catur di selatan. Jadi persoalannya, memandangkan kebijaksanaan pemerintah terdahulu kita, macam mana agaknya kita pada hari ini boleh gunakan instrumen seperti diplomasi, pendidikan dan pemodenan untuk terus jadi perisai kedaulatan negara kita di pentas dunia moden. Fikir-fikirkanlah ya. Terus pupuk semangat ingin tahu anda dan terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa bersama dalam sesi kali ini. Jumpa lagi.